Kenapa saya scan 8 minggu tak nampak kantung? Dok cakap jadi gelap je. Dok cakap undi kencing dan ovari pun tak ada nampak. Macam mana tu ya? Okey. So, Kak Nur rasa doktor tu adalah menggunakan scan pelvic scan. Ya, pelvic scan ni maksudnya letak scan tu di atas abdomen kita lah. Okey. Syarat untuk pelvic scan ni untuk nampak jelas rahim, undi kencing dia kena penuh. Okey, maksudnya kena tahan kencing. Kalau undi kencing pun tak nampak, rahim memanglah lagi susah nak nampak. Okey, itu yang pertama. So biasanya macam mana kalau Kak Nur di klinik, Kak Nur akan suruh patient minum dulu. Minum dulu dan tahan kencing. Tunggu beberapa minit baru Kak Nur scan balik untuk pastikan. Sebab 8 minggu sepatutnya boleh nampak baby, ya. Nampak macam ni. Ni 8 minggu, ya. Alright, melalui abdominal pelvic scan pun kita boleh nampak, ya. Tapi kalau contoh ada TVS, transvaginal scan, yang mana scan tu dimasukkan di bahagian faraj wanita, kemaluan wanita, then korang boleh guna scan yang tu dan lebih jelas nampak lah. Cuma kurang selesa lah sebab scan tu kena dimasukkan dekat bawah. Okay. Tapi normally kalau Kak Nur 8 minggu scan ni memang jelas nampak. Ya, so bergantung jugalah jenis scan yang digunakan oleh doktor tu, ya. Tapi yang paling penting adalah pundi kencing kena penuh, baru jelas nampak rahim dan kantung dan bayi di belakang tu. Okay, so harap dapat membantu.